Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hamizan bin Bahtiar, nombor matriks 080437. Jadi, pada video kali ini saya ingin menerangkan tentang hukum tajwid yang berada di dalam surah Al-Baqarah ayat 87 dan 88 seperti yang tertera di atas. Hukum yang pertama yang boleh saya ambil ialah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Istakbartum fafariqan. Okey. Istakbartum fafariqan di sini membawa maksud hukum izhar syafawi, di mana izhar syafawi ini membawa maksud menyebut huruf mim dengan jelas tanpa dengung apabila ia bertemu dengan mana-mana huruf selain daripada huruf mim dan juga huruf ba. Izhar membawa maksud jelas, manakala syafawi pula ia berkaitan dengan dua bibir kerana huruf mim tersebut disebut dengan bibir. Cara bacaannya pula, huruf mim mati disebut dengan jelas tanpa dengung, tidak ditahan, tidak berdengung dan tidak diidghamkan. Ada pun contoh lain yang dapat kita kaitkan dengan hukum izhar syafawi ini ialah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fahum la yubsirun. Fahum la yubsirun, di mana huruf mim mati bertemu dengan huruf lam. Cara bacaannya humla, dengan jelas tanpa dengung. Mim mati itu disebut dengan jelas tanpa dengung, humla. Okey. Kita masuk kepada hukum tajwid yang kedua, iaitu seperti yang kita tengok pada petikan di dalam ayat 87 dan 88 ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Min ba'di. Okey. Min ba'di, ia membawa maksud ia menunjukkan hukum iqlab, di mana iqlab ini membawa maksud menukar huruf nun mati ataupun tanwin menjadi mim apabila ia bertemu dengan huruf ba. Iqlab ini secara bahasanya bermaksud menukar atau menggantikan. Dalam tajwid ia bermaksud nun mati ataupun tanwin ditukar kepada bunyi mim dengan dengung, iaitu gunnah. Ada pun contoh lain yang berkaitan dengan hukum iqlab ini adalah Auzubillahi minasyaitonirrajim. Sami'un basir. Sami'un basir, di mana contoh ini kita boleh tengok tanwin bertemu dengan huruf ba. Cara bacaannya adalah Sami'un basir, dengung pada sebab tanwin kan kat situ. Jadi itulah sedikit contoh yang dapat saya terangkan, yang saya dapat saya kongsikan. Sekian sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.